Selain itu, seorang lelaki berusia 23 tahun yang membawa peralatan kaca untuk menghisap syabu di terowong tidak kesampaian apabila lokasi tersebut telah dikepung pihak AADK Brickfields. Saya baru nak ambil hari ni. Satu. Dua ratus. Malah, seorang individu bertongkat berusia 42 tahun turut tidak terlepas daripada menagih syabu dengan mengambil kesempatan menggunakan kemalangan sebagai alasan. Kalau hisap, kurang sikit lah sakit dia. Memang ada appointment hospital pun, bagi pun tak berjalan lah. Secara keseluruhannya, seramai 52 individu lelaki termasuk 3 wanita berusia lingkungan 20 hingga 60 tahun disyaki penagih dadah telah ditahan di terowong berkenaan serta dikesan positif dadah jenis opiat, metamfetamin, ganja dan benzo. Kesemua yang ditahan dibawa ke pejabat AADK Brickfields dan disiasat di bawah Seksyen 3-1 Akta Penagih Dadah 1983 yang memperuntukkan rawatan serta pemulihan. Pihak AADK akan terus memperhebatkan usaha membantras kegiatan penyalahgunaan dadah di semua peringkat tanpa kompromi demi memastikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.